dengar ataupun yang tak dapat hadir pun akan saya kongsikan lah pada malam ni. Alright. So kita balik tadi pada akademi tadi. Kita buat akademi ni adalah platform untuk support program SOM kita. Program SOM ni adalah satu, orang cakap, kita punya tools marketing macam mana nak buat bisnes online. Dengan adanya akademi SOM ni, maka kita nak semua orang dalam SOM tadi belajar macam mana dengan cara yang betul nak buat marketing. Konsep asas SOM ni adalah kita nak buat kerja yang sikit, kerja yang kecil lah, tapi impact dia akan memberi pendapatan yang banyak ataupun berkali ganda lah. Itu saya akan explainkan lebih dalam sekejap lagi. Okey, tapi ini adalah saya boleh katakan sebagai kita punya konsep SOM tu sendiri adalah kita nak tuan-tuan belajar sikit je benda. Sebab saya tahu kebanyakan daripada yang ada dalam bilik ni 54 orang, kebanyakannya semuanya bukan ada background internet marketing pun. Ramai yang asalnya dari offline, tak pandai. Ramai yang tak tahu nak buat website. Ramai yang tak tahu nak buat fanpage pun tak tahu. Nak tarik traffic. Semua tak reti, betul. Itu ini tak reti. Yang dia tahu, dia nak buat duit saja. Jadi kalau saya ajar benda-benda yang payah-payah dulu, betul. Setting autoresponder, belajar buat squeeze page, belajar itu, belajar ini. Sebenarnya benda tu akhirnya benda tu bagus, tapi akan jadi tak guna juga akhirnya. Sebab tuan-tuan tak dapat nak praktikkan apa yang saya bagi tadi. Jadi hari ini setelah adanya sistem SOM ni, tuan-tuan tak payah buat benda-benda yang susah-susah tu. Teknikal tu tak payah. Bukan tak payah selamanya. Kalau tuan-tuan dah berjaya nanti, dah ada duit, ada masa, belajarlah. Betul, sekarang ni mungkin tuan-tuan tak ada masa nak belajar tu semua. Fokus tuan-tuan adalah nak buat duit. Betul tak betul? Betul tak betul? Fokus semua sekali nak buat duit. Ke nak belajar je? 3 tahun, 4 tahun belajar, lepas tu baru buat duit. Betul tak? Tak ada masa kan? Tak ada masa sebenarnya nak buat. Jadi kita semua fokus buat duit dulu. Bila tuan-tuan ada duit, tuan-tuan ada masa, boleh duduk rumah, relax-relax, tak ada buat apa, baru pergi belajar, betul? Mendalami ilmu, kan? Tingkatkan ilmu lagi. Jadi lepas, bila tuan-tuan dah ada duit, ada masa, boleh duduk rumah, boleh dalam ilmu, sambil tu duit jalan juga. Duit tetap masuk ke dalam poket tuan-tuan. Jadi tuan-tuan improve masa tu, okay? Alright, so itu yang konsep yang pertama. Jadi sebab itulah saya hanya mengajar pada tuan-tuan 20% saja daripada keseluruhan. Keseluruhan nak buat sistem ni adalah 100%. Dia punya cerita lah nak buat duit online ni. Tapi saya ajar tuan-tuan, yang ilmu yang tuan-tuan kuasai itu hanyalah 20% saja. Dan ilmu yang paling penting sekali dalam internet ataupun dalam nak buat duit adalah ilmu marketing ataupun ilmu promosi, tuan-tuan. Itu je yang paling penting kan. The soul is marketing. The soul of business is marketing lah. Maksudnya tuan-tuan hari ni hanya belajar macam mana nak buat marketing je. Okay, macam mana nak buat marketing, itu saja. Jangan buat masa ni, jangan belajar bukan tak nak suruh belajar. Buat masa ni, kalau tuan-tuan belum ada masa yang sesuai, fokus dulu pada buat marketing dulu. Selepas itu, tuan-tuan ada masa, dah tahu dah. Maksudnya ilmu marketing tadi tu, tuan-tuan dah jalan auto dah. Tuan-tuan ada masa, baru pergi belajar balik. Nak buat web ke, nak buat autoresponder ke, apa-apa tu kemudian. Yang penting buat duit dulu. Sebab bila ada buat duit, semangat datang. Bila semangat datang, tuan-tuan akan nampak jalan lebih clear. Okay, so itu yang pertama lah. Konsep SOM lah. SOM ni adalah nak bagi tuan-tuan buat duit dulu. Baru, lepas buat duit, baru cari ilmu. Kalau kita pergi cari ilmu dulu, kan, cari ilmu, and then nak tunggu ilmu tu betul-betul berkesan, proven, mungkin lambat lah. Bukan bermaksud jangan cari ilmu. Yang malam ni pun program ilmu. Tapi maksud saya ilmu keseluruhan tadi tu. Cari ilmu yang penting dulu. Hari ni tuan-tuan belajar buah yang utama dulu. Ilmu buah. Ilmu nak dapatkan buah dulu. Ilmu nak tanam pokok apa semua, relax dulu. Okay. So pada malam ni saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Sebenarnya SOM ni adalah konsep saya nak share dengan tuan-tuan macam mana tuan-tuan buat marketing dengan cara yang betul. And betul tu maksudnya bukan cara lain tak betul. Cara lain tu betul juga, tapi cara yang lebih targeted. Okay, faham tak? Siapa sini faham apa itu targeted? Targeted ni maksudnya kita menjual barang tadi tu kepada orang yang nak saja. Macam tu. Senang kerja, betul? Contohnya kita ada nampak dekat padang tu ada 100 orang tengah berlari tengah panas ni, panas terik. Jadi jangan kita pergi jual benda yang baju
baju hujan, memang tak laku, betul. Kita jual air mineral sejuk-sejuk tu kan, air tebu ke, betul. Air cendol ke, betul. InsyaAllah laku. Bukan insyaAllah laku, confirm laku, betul. Yang pergi tuan-tuan pergi jual kain batik, jual baju hujan, jual payung, memang tak laku, betul. Sebab tuan menjual kepada orang yang salah. Jadi hari ini tuan-tuan kena belajar tentang dipanggil, kalau kita ada dalam kata lain dipanggil customer avatar, ataupun maksudnya kita kena tahu siapa pelanggan kita. Kita kena kenal dulu siapa pelanggan kita. Okey, saya nak tanya soalan kat sini. Okey. Kalau hari ini apa niche kita? Siapa tahu apa niche kita? Dalam bisnes yang SOM ni apa niche kita? NICHE. Apa dia niche? Okey. Apa niche kita? Okey. Yes, Kamil. Jawapan dia Kamil lah. Niche kita bukan pemasaran. Niche kita adalah buat duit, tuan-tuan. Ahmad Roslan bukan sistem. Niche ni adalah perkhususan bidang. Macam itulah. Okey, niche kita adalah buat duit. Niche ke niche? Saya panggil niche lah. Kita sebenarnya niche kita adalah buat duit, tuan-tuan. So, kalau kita pergi di Facebook, di Instagram, di WhatsApp ke, di mana-mana lah, keluar pada online pun, siapa yang kita nak cari, tuan-tuan? Siapa yang kita nak cari? Kita bukan nak cari orang yang macam mana. Macam mana orang yang bentuk orang tu? Orang lah juga, betul. Tapi kita nak cari orang yang nak buat duit, orang yang mata duitan. Macam itulah. Jadi lagi kita kenal sifat orang ni, lagi senang kita nak jual, tuan-tuan. Okay, kita kena kenal kan orang betul kan, Kamil orang yang ada masalah duit. Okey, senaraikan sekarang. Pertama, orang yang nak buat duit, betul. Lagi siapa lagi kita punya pelanggan sebenarnya? Targeted kita. Orang yang ada masalah duit, betul. Betul. Orang yang nak berhenti kerja sebab tak tahan dah kerja, tension je kat office tu. Betul. Betul tak betul? Kalau kita tengok kan, bro, aku tengok muka kau ni sedih je kan. Apa salah? Aku bosan lah kerja. Bos aku asyik maki aku je, marah aku kerja bertambah ni. Aku rasa nak berhenti lah. Orang-orang yang macam ni, kalau kita bagi peluang, saya rasa, aku kata macam ni lah, kalau kau nak berhenti, aku nasihatkan kau, aku ada satu orang, jangan cakap kita, kalau dia mungkin tak percaya kat kita. Saya dapat nasihat daripada jutawan, cakap macam tu Dia kata kalau kau macam ni, lebih baik kau berhenti, kau berniaga. Tapi kau kena belajar, betul. Orang betul, Suhaibah betul, orang yang nak berhenti kerja tadi, orang yang berhutang keliling pinggang, tengok muka macam muram macam ni, bank call aku lah. Apasal? Credit card. Berapa keping? 4 keping. Semua sudah santak. Semua sudah santak. Macam kalau kau gaji kau mesti tak boleh lepas punya. Kau kena buat side income. Okay? Kena buat side income, kita tambah pendapatan. Untuk orang macam ni kita cari. Siapa lagi orang-orang yang kita nak cari? Orang yang nak mengubah keluarga dia. Bukan masalah keluarga. Nak ubah, dia tengok mak ayah dia asyik duduk rumah yang kecil. Dia berazam nak membesarkan rumah mak ayah dia, nak hantar mak ayah dia pergi haji. Orang-orang yang macam ni. Orang yang tak cukup duit, orang yang nak kahwin. Betul? Betul tak betul? Orang yang nak kahwin nak cari duit tak? Orang yang nak kahwin. Jadi kita kena senaraikan siapa orang yang kita nak. Jadi bila semakin jelas kita punya customer, avatar dia tadi tu, ataupun bentuk, gaya, rupa, niche orang yang kita cari, makin mudah kita nak decide siapa orang yang kita nak offer benda kita ni. Betul? Betul tak betul? Jadi kita kena jelas, jangan main hentam tembak je. Mamat tu nak pergi beli kucing Parsi, kau suruh ajak buat duit. Memang dia tak nak. Dia duduk Facebook, dia suka menyembang je. Menyembang kan, cerita tengok, ada ni, cantik lah baju ni, tudung ni cantik. Kita ajak dia buat duit. Betul? Dia tak minat. Bukan dia tak minat duit, dia minat. Tetapi interest dia bukan di situ. Kita sekarang ni cari orang yang nak buat duit dulu. Itu maksud dia targeted marketing. Jadi bila tuan-tuan pergi di Facebook, dekat Facebook tu dia ada ruangan search. Jadi tuan-tuan search lah orang-orang macam ni. Search orang-orang macam ni. Contohnya, macam mana idea yang saya boleh bagi. Contoh nak cari siapa orang yang nak berhenti kerja. Biasanya orang nak berhenti kerja ni, dia pergi di Facebook, dia akan cari peluang kerja. Pergilah di ruangan Facebook, type je, search kat search tu, right, kerja kosong, ruang kerja, peluang kerja. Jadi orang-orang yang tengah mencari kerja ni pun dia cari duit juga sebenarnya.
Jadi contoh macam tu lah. Lagi siapa lagi target marketing kita? Follower Dr. Azizan, Irfan Hairi, orang-orang yang ternama kan, internet marketer, betul. Orang-orang. Jadi mereka ni adalah memang orang-orang apa? Contohnya Chef Lee ke siapa-siapa lah, Azizi Ali. So orang-orang yang dah ada nama ni sebenarnya follower mereka adalah follower orang yang nak buat duit. Betul tak betul? Betul tak? Betul tak betul? Follower icon business lah. Jadi kita kena tahu siapa kita punya target market kita. Jadi bila kita tahu target market kita, senang sikit lah kita nak menyerang, betul? Okay Okay. So kita terus pada yang seterusnya. Jadi bila kita dah tahu target market kita, baru kita keluarkan senjata kita. Senjata yang mana tuan-tuan tak payah buat, saya dah siapkan, iaitu SOM. Inilah dia bentuk SOM punya sistem marketing dia. Dipanggil funnel. Funnel. Okay, funnel Okay, dalam SOM ni dia ada corong, corong dan tapisan. Dia ada filter, tuan-tuan. Sedar tak sedar, tuan-tuan, SOM didesign, saya lah engineer dia. Kita ada buat filter supaya kita nak dapatkan pelanggan ataupun prospek yang benar-benar berminat, positif dan memudahkan kerja kita nak menerang. Ataupun tak payah terang, dia join je. Ramai sini saya rasa yang tak payah cakap banyak dah join. Betul tak betul? Ramai tak yang sini tak, aku tak cakap apa pun, tiba-tiba dia tak back in je. Ataupun dia tanya aku nombor bank je. Betul tak betul? Betul ke tak? Apa sebab dia tak tanya aku macam-macam? Dia cuma tanya, bang, SOM tu berapa ringgit? RM30. Okey, boleh bagi nombor bank? Senang tak kerja? Senang. Kalau tak sebelum ni kan, cerita ni panjang lebar, chatting sampai berhari-hari, tak back in duit RM190 jual SIM card, tak laku-laku. Kenapa? Betul? Sebab kita tak tapis, betul? Kita tak filter kan, betul-betul orang yang targeted ni. Jadi bila kita sudah ada targeted customer, katakan targeted customer tu dia duduk dekat luar ni, dia belum masuk lagi corong kita, tapi kita dah kenal pasti dia adalah orang-orang yang berminat, betul? Dia adalah orang-orang bukan orang yang dah minat dah. Jadi kita tahu dia ni memang nak buat duit ni. Kita letak gambar duit, laju PM. Kan? Ramai orang macam tu kan, letak gambar duit je dekat kita punya wall ke Facebook group ke. Ni ada cara buat duit. So hari-hari masuk duit, laju je PM. Jadi itu semua mata duitan. Jadi itu semua kita kena taruh masuk dalam kita punya funnel, kan? Dalam kita punya corong. Okey, langkah yang pertama, selepas kita masukkan dia ke dalam kita punya sistem, okey, sebelum tu saya nak bagi satu tips lah kat sini tadi. Tuan-tuan, saya dah cakap tadi kan, macam masalah tuan-tuan ni satu lagi lah, tanya saya kan, macam mana nak buat ayat? Saya dah bagi tahu tadi, siapa nak duit? Orang yang nak cari duit, orang yang perlukan orang nak berhenti kerja, orang nak kahwin, orang nak nak hutang banyak. Jadi daripada perkataan-perkataan tu lah tuan-tuan buat ayat. Contohnya, siapa sini nak berhenti kerja 6 bulan daripada sekarang? Saya ada plan, master plan. PM saya. Itu contoh ayat power. Siapa sini nak buat duit senang, duduk rumah je, tak payah keluar rumah, tak payah bercakap dengan orang, 100% online. Itu ayat power. Siapa sini yang nak kahwin lagi setahun atau 6 bulan ataupun setahun dari sekarang atau 2 tahun sekarang, saya tahu macam saya ada teknik macam mana nak kumpul duit supaya kau tak payah keluar duit gaji. Pakai duit dengan teknik ni kau boleh kumpul duit kahwin. Itu cara ayat power. Siapa sini nak ada saving dalam ASB 200,000, and then dengan duit itu tuan-tuan boleh dapat passive income setiap bulan. Contoh. Jadi dengan benda-benda macam tu, dengan keyword niche tadi ni, kita jadikan dia ayat. Itu ayat sebenarnya. Itu saya bagi tips lah. Macam mana nak buat ayat. Dia paling senang, tuan-tuan buat satu gambaran kesesaraan, hutang. Siapa sini banyak hutang? Siapa sini nak berhenti kerja? Siapa sini tak ada duit? Kesesaran. Tuan-tuan offer dengan benda yang manis. Saya ada peluang. Saya ada tools. Saya ada apa? Saya ada itu. Saya ada ini. Yang membolehkan tuan-tuan. Maksudnya kita berikan dia daripada satu kehidupan dia yang susah. Kita berikan dia harapan ataupun solusi kepada dia punya masalah. Confirm dia akan nak tahu juga kan. Itu teknik nak buat ayat power lah. Okay. Tapi saya tak akan cerita detail pasal ayat power malam ni. Okay, saya nak cerita pasal sistem dulu. Okay. So, bila orang dah masuk tadi kan, ramai-ramai targeted kita tadi, kita dah guna ayat power kita tadi, dia pun, saya berminat. Dia PM, dia kata, saya nak PM. Jadi, kita pun PM lah dia. Kan? Assalamualaikum, terima kasih kerana berminat. Kan?
Macam biasalah, macam kita berjumpa depan-depan. Terima kasih kerana berminat. Dia ada banyak teknik. Setakat ni saya dah pecah pada 2 teknik. Satu nak bagi squeeze page, satu nak minta nama email, kita isi saya sendiri. Teknik satu, kita bagi dia squeeze page. Sekiranya tuan berminat dengan nak buat duit dekat rumah, dapatkan ebook panduan formula passive income ini, download dan baca dia. Macam tu syarat dia, saya nak jawab. Ataupun tuan-tuan memang dah offer ebook, okey? Ataupun kalau tuan-tuan berminat nak tahu buat duit, formula buat duit, dan yang menyebabkan tuan-tuan ada simpanan tuan-tuan bertambah, ataupun tuan-tuan boleh berhenti kerja, sila dapatkan ataupun download ebook percuma formula jana passive income ini sekarang. Link squeeze page tuan-tuan. Link squeeze page tuan-tuan tu adalah yang projectpassiveincome.com/username tuan-tuan. Boleh faham Boleh faham setakat ni? Maksudnya itulah dia kaedah yang kita nak dapatkan masuk, attract orang masuk ke dalam kita punya sistem. Okey alright. Cuma nanti saya akan bagi tahu macam mana sekiranya tuan-tuan punya squeeze page kena block dengan Facebook, nanti saya akan bagi link solution lah. Sebelum tu saya nak bagi tahu teknik kedua. Teknik kedua tuan-tuan boleh gunakan sekiranya, contohnya macam ni sekiranya tuan-tuan berminat dengan nak buat duit kat rumah, ataupun kita kata nak berhenti kerja ke tadi, ataupun nak itu nak ini tadi, berminat dan saya nak bagi satu buku ataupun ebook panduan macam mana nak dapatkan benda yang kita offer tadi. Cara dia, tuan kena bagi saya nama dan email. Kita minta nama email, kita key in sendiri dalam kita punya squeeze page. Boleh faham? Boleh faham tak? Yang kedua ni, teknik yang kedua ni, kita minta nama email, kita key in sendiri nama dan email dia dalam kita punya squeeze page. Boleh faham? Tak apa, ada rakaman. Kita jangan risau, ada rakaman. Boleh faham Maknanya kita tak payah nak okey, boleh maknanya kita tak payah nak minta squeeze page kita. Sebab kalau kita letak squeeze page kita dalam inbox, kadang-kadang lama-lama kena block, betul? Jadi kita minta nama dan email, kita key in sendiri. Jadi selepas kita key in tu, nama dan email dalam squeeze page kita. Jangan squeeze page orang, jangan squeeze page saya, squeeze page tuan-tuan, betul? Okey, squeeze page. Kalau tak tahu squeeze page ni, kena bacalah kita punya Q&A kita. Okey, yang project passive income tu lah. Lepas kita klik submit tu, dia akan keluar terima kasih, betul? Bila terima kasih tu keluar, tuan-tuan pergi PM daripada tuan. Sila pergi ke email sekarang. Cari email yang bertajuk confirm, okey? Ataupun email yang bertajuk confirm. Klik link confirm yang warna biru tu. Kita arahkan dia tu. Follow up dia, jangan dia tak confirm pula. Kalau tak confirm, tak masuk dalam email dia. Squeeze Page Pro kena block tak? Kalau terlalu kerap kita PM, apa-apa link pun kena block. Jadi kita kena hati-hati. Kita kena kurangkan buat post post kepada orang yang kita tak kenali Kalau kita dah memang ada interaction dengan dia dari awal, tak apa. Kalau kita post kepada orang yang tak dikenali, ni yang menyebabkan Squeeze Page kita, link kita cepat kena ban. Okey, itu je. Tips dia lah. Sebab apa kena ban? Sebab kita PM ataupun kita macam spam lah. Kita berikan link kita pada orang tak dikenali. Okey, bila dia dah confirm, okey, dia akan masuk dalam kita punya sistem di sini. Dia dah berada di sini. Selepas dia confirm, dia baru berada di sini tuan-tuan. Faham Ini adalah dipanggil tapisan pertama. Ini adalah filter yang pertama. Lepas dia confirm saja, dia masuk filter pertama, dalam masa yang sama dia pergi ke grup, dia redirect ke grup. Boleh jelas setakat ni SOM punya sistem attract masuk dalam ni. Kita attract dia masuk dalam sistem kita. Yang berminat tadi, yang nak buat duit tadi, kita masuk dalam sistem kita yang pertama. Jelas Okey. Selepas dia masuk dalam yang pertama ni, okay, dia akan dapat email kedua. Email kedua dia tajuk dia adalah tahniah pendaftaran berjaya. Okey, pendaftaran berjaya. Macam itulah lebih kurang dia punya email. Dalam email tu, kalau saya nak baca pun boleh, saya nak tolong bacakan. Saya pun tak ingat email tu, tapi dia lebih kurang macam ni lah bunyi dia. Tahniah kerana telah mendaftar di Squeeze Page saya. Macam itulah ayat dia dalam sistem SOM saya. Saya tengok, saya baca lah. Saya baca lah sekarang. Saya cari mana email tahniah. Ni. Okey, ayat dia macam ni. Terima kasih kerana sudi mendaftar di web SOM V2 saya. Salam perkenalan, nama saya. Nama kita keluar lah. Kalau nama penghantar tu Kadri lah. Kalau nama tuan-tuan lah. Okey. Adakah anda serius nak buat duit dari rumah secara pasif? Mahu wang masuk lalu-lalu ke bank anda? Saya ingin kongsikan bagaimana otak-otak internet melakukannya. Mereka ada tools dan anda bertuah. Saya akan dedahkan tools rasa yang banyak digunakan oleh internet marketer ternama.
Rahsia ini amat jarang didedahkan oleh sesiapa, tetapi ditakdirkan hari ini anda berjumpa dengan saya sebagai leader yang bertanggungjawab akan dedahkan rahsia besar, tools, sistem 100% online marketing. Langkah pertama untuk dapatkan tools rahsia marketing ini, yang hebat ini adalah dengan mendaftar di Squarespace ini. Klik link di bawah dan daftar. Okey. So, itu sebenarnya ayat, dipanggil ayat untuk dia, okey, daftar kan. Jadi, bila dia daftar, maksud dia ikut arahan kita, baru dia masuk ke sini. Okay. Sesiapa yang mendaftar dan mengikut kita punya arahan dalam email pertama tu, dia pindah kepada tapisan kedua. Okay. Dia masuk tapisan kedua. Maksudnya, kalau dia tak daftar, maksudnya dia tidak ikut kita punya email, dia duduk di dalam yang pertama ni lah. Okay. Dia duduk dalam ni. Jadi, dia akan terus di follow up secara automatik oleh sistem autoresponder kita. Di follow up sampai dia mendaftar di sini. Okay. Bila dia mendaftar di sini, dia akan masuk dalam sistem dipanggil web PPI anda lah, Project Passive Income. Dia akan duduk dalam database Project Passive Income, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh login projectpassiveincome.com, login member area, masuk password dalam tu, nampak senarai yang mendaftar tu. Jadi mana yang ada mendaftar dalam tu, mereka tu sebenarnya berada di tapisan yang kedua sebenarnya. Kan? Oh, sorry, sebenarnya dia dekat sini tadi, terbalik tadi. Sebenarnya saya dah teranjak. Sebenarnya yang ramai-ramai targeted tadi tu adalah di sini. Yang masukkan nama email tu di sini. Sorry. Ini tapisan pertama tadi. Sorry, ini filter pertama. Allahu Akbar. Baru perasan. Yang ni dekat luar tadi. Orang kat media sosial tadi kat sini. Kat Facebook semua tadi kat sini. Yang berminat. Kita pilih yang berminat, yang targeted. Masuk ke dalam sistem email Squarespace kita. Ini tapisan pertama. Kemudian dia mendaftar di Squarespace kita, PPI kita tadi tu. Itu kita kategorikan sebagai filter yang kedua lah. F2 lah. Mereka ini adalah orang-orang yang prioritize lah. Maksudnya, saya gelar dia sebagai prospek yang positif. Jadi, orang-orang tu akan masuk dalam Squarespace kita. Dan nama dia ada dalam database Project Passive Income masing-masing. Dan inilah yang harus kita lakukan follow up secara agresif. Ataupun secara yang lebih dia fizik, kita kena guna manual sikit lah. And then yang ini kemungkinan besar dia akan upgrade. Itu saja. Alright. So inilah dia corong, secara asas corong untuk sistem SOM follow up dengan lebih agresif. Nanti saya jelaskan lagi. Okay. So itu secara gambaran lah. Tapi kalau dalam bentuk yang lebih, orang cakap saya nak secara imbasan daripada apa yang gambar yang corong tadi saya lupa. Tuan-tuan kena ingat syarat dia yang pertama, pintu masuk SOM mesti menggunakan Squarespace PPI. Kalau tuan-tuan tak boleh guna PPI, dah kena block. Dapatkan Squarespace kedua, iaitu Squarespace Formula Based Online ataupun Formula SOM.com ataupun Squarespace Pro. Okay? Dan saya nak bagi tahu pada malam ni, siapa-siapa lepas ni, saya dah tutup dah untuk Squarespace Pro. Saya dah tak ambil dah mulai malam ni. Saya dah tak ambil lagi dah. Okay, saya dah tutup untuk malam ni Squarespace Pro. Setakat ni lah. Mana yang dah order last yang tadi tu dah lah. Malam ni saya dah tak buat Squarespace Pro sebab saya dah tak sempat nak buat. Okay, mana Squarespace Pro, faham tak? Sekarang ni saya ada Squarespace. Kita ada 3 Squarespace sekarang. Kita ada 3 Squarespace. Okay. Yang pertama kita ada PPI iaitu PPI ni adalah Project Passive Income yang kita nak promote ni lah. Okay, income. Yang kedua, kita ada FBO. Okay. FBO. Okay. Yang ketiga, kita ada FSO lah saya panggil. Semua ni Squarespace lah. Tuan-tuan boleh guna salah satu. Ini semua adalah Squarespace lah. Okay, SQP ni Squarespace lah. Okay. Tuan-tuan boleh gunakan yang utama main dia ni lah. Ni main dia. Ni main dia. Tuan-tuan boleh gunakan PPI, projectpassing.com. Kalau kena block di Facebook, tuan-tuan gunakan formulabasonline.com. Ataupun tuan-tuan boleh gunakan formula som.com. Mana-mana pun boleh guna. Kebanyakan siapa-siapa yang daftar under saya punya link member tu, saya akan approve automatic. Boleh check lah. 3 ni lah pintu masuk. Dan yang keempat ada lagi satu Squarespace Pro. Sekarang ni, tapi mulai malam ni, saya tutup lah. Saya dah tutup Squarespace Pro. Bukan tutup selamanya. Saya tengah adalah plan dia. Dan insyaAllah plan yang akan datang ni
tuan-tuan akan buat duit lagi ya. Buat duit lagi. Sekarang saya cerita sekejap lagi ya. Okey. Adalah plan dia. Tapi buat masa ni saya tutup dululah. Saya dah tak larat nak buat lah sebenarnya. Okey. Lampan mana dan saya pun sebenarnya tolong saja. RM20 tu hanya kos saja. Kos tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di luar pun nak tempah Squarespace dengan domain hosting, tak mungkin akan dapat dengan harga RM20 lah. Itu sebenarnya saya just nak testing saja. Saya tolong saya saja ya. Okey? Boleh dengar Kalau nak ikutkan harga dia memang mahal lah. Okey? Alright, okey. So, tuan-tuan boleh, dengan adanya Squarespace tadi, tuan-tuan boleh iklan di Facebook, di grup, ataupun di mana-mana lah. Kumpulkan nama dan email sebanyak mungkin. Macam mana nak tahu dah kena blok? Okey, nanti saya tunjuk lagi macam mana tahu dah kena blok Tujuan, tugas tuan-tuan adalah belajar macam mana nak kumpul nama dengan email saja. Okey, jelas? Jelas tak? Tugas tuan-tuan jangan yang macam-macam. Fokus hanya nak kumpul nama dengan email saja. Itu saja tuan-tuan. Okey? Belajarlah macam mana nak kumpulkan nama email. Kalau tuan-tuan kuasai ilmu macam mana nak dapatkan nama dengan email, masa depan tuan-tuan gemilang. Itu saya cakap. Sebab apa? Ini adalah langkah yang pertama tuan-tuan belajar teknik online marketing ni. Sebab sedikit demi sedikit saya akan ajar, saya akan lepaskan ilmu pada tuan-tuan sikit-sikit. Hari ni tuan-tuan belajar ilmu, hanyalah ilmu mengumpul nama. Akan datang tak mustahil saya akan ajar tuan-tuan ilmu bagaimana nak setting autoresponder. Akan datang mungkin saya akan ajar pula tuan-tuan macam mana nak buat banner sendiri Squarespace. Akan datang banyak lagi ilmu yang saya nak ajar, tapi buat masa ni je lah dulu. Betul, ini adalah ilmu yang paling penting tuan-tuan kena tahu. Betul, sikit-sikit. Betul. Bukan saya tak nak ajar semua. Tak guna saya ajar semua kalau tak boleh buat. Betul. Tuan-tuan tahu ilmu marketing, insyaAllah yang lain tu akan follow lah. Okey. Kalau tuan-tuan ada masalah tak tahu macam mana nak belajar, saya cadangkan tuan-tuan pergi dululah ke dalam tutorial www.tutorialsom.com. Terbaru saya dah update siap dengan ayat-ayat sekali tuan-tuan. Okey. Ayat tu maksudnya tuan-tuan tak payah nak, saya bagi contoh saja, tak semestinya kena ikut. Okey. Boleh pergi dekat yang ni saya bagi link kalau siapa password, jangan tanya saya lah password, tanya penaja lah. Okay. Dan dalam ni juga saya dah letakkan ayat, contoh-contoh ayat power Tak adalah contoh ayat power sangat, tapi ayat-ayat promosi yang tuan-tuan boleh gunakan untuk promote apa semua kalau tak ada idea. Betul. Contohnya ayat dah tak reti. Betul. Saya tak reti nak buat ayat jam jawab apa, saya tak reti lah saya tak saya daftar ada 5 orang. Okey, 5 orang ni terlalu kesanan untuk satu sistem tu. Jangan kita tengok jumlah kita kumpulkan sehari sekurang-kurangnya kalau boleh dapat 10 email 10 nama dan email sebab kalau 100 orang nama dan email, kemungkinan yang membeli Nazi nak tahu apa? Kemungkinan 1 atau 2 orang saja. Okey, boleh faham Nazi? Email marketing adalah macam flyers. Okey, 1000 yang kita tebar, okey, mungkin seorang saja yang akan beli. Betul. Jadi jangan kita ingat kita dapat 5 nama email, kita dah boleh close 5 orang. Hebat tu. Kalau macam tu saya ada lebih kurang 20,000 email. 20,000 lah. Join dengan saya. Untung tak. Dia takkan jadi macam tu. Okay? Dia akan ambil satu, paling tinggi pun 5% saja. Tapi saya ambil 1% je lah. Saya tak ambil banyak. Saya akan ambil yang paling rendah lah, 1%. Macam flyers lah. Dia okey lah, 50 email, 1 positif. Sebenarnya kalau dalam 100 email tu kita mungkin boleh close 1 orang. Tapi dengan sistem SOM ni, dengan program affiliate RM30 ni, saya rasa dia akan tinggi. Mungkin naik 5 hingga ke 10%. Okey. Saya ada lebih 20,000 email nama dan email. Kalau saya sendiri promote memang tak ada masalah Cuma saya sendiri tak dan nak promote sekarang. Tak ada, tolong tuan-tuannya. Okey, ayat-ayat saya dah bagi saya dah bagi contoh ayat tuan-tuan, betapa senangnya hidup betapa senangnya hidup tuan-tuan sebab ayat dah ada. Kalau boleh tuan-tuan janganlah tiru 100%, ubahlah sikit ayat-ayat tu supaya mengikut keadaan, situasi ataupun gambar yang tuan-tuan saya ni bagi contoh secara general saja supaya tuan-tuan dapat idea. Betul.
Dapatlah idea, jangan langsung tak ada idea nak promote, betul? Jadi buat mula-mula ni tak reti, nak buat ayat, katanya saya tak reti lah buat ayat itu semua, tiru dulu, betul? Kaedah pertama, guna kaedah tiru. Lepas tiru, baru kita promote. Lama-lama dah faham nanti, baru boleh buat ayat sendiri lah. Macam saya tak payahlah nak tiru orang. Saya akan buat ayat ikut hati saya. Saya akan buat ikut feeling saya lah. Sampai tahap kita ni akan dapat feeling. Bila kita dah ada feeling tu, terutama ketika kita dapat duit lah, ataupun duit masuk bercurah-curah, masa tu tuan-tuan try buat ayat power. Confirm power. Ni tips saya lah. Okay? Kalau waktu momentum kita tengah naik, tengah memuncak, tuan-tuan buat ayat masa tu. Itu adalah saat yang orang cakap tak mungkin tuan-tuan jumpa di waktu-waktu yang lain. Sebab momentum tuan-tuan tengah tinggi. Motivasi tengah tinggi. Semangat tengah tinggi. Otak tuan-tuan pun tengah Tengah menggelegak kan. Tengah bergeliga kan. Jadi masa tu tuan-tuan cetuskan ayat mesti meletup. Okay, so itu tips lah, antara tips yang saya gunakan lah. Saya sendiri pun kalau saya tengah motivasi tengah baik, saya akan keluarkan ayat-ayat marketing lah. Kalau hari-hari yang saya tak berapa sangat, saya tak. Okay, boleh faham pintu masuk ke dalam bisnes kita mestilah melalui Squarespace. Jangan pergi promote website ni. Website ni jangan promote. Ada juga yang promote, bukan tak boleh. Yang ni jangan promote. Tak payah promote. Apa ni? Ada ke yang tak faham ni? Apa benda? PTE ni apa benda? PTE? Apa benda PTE? Bukan Tone Excel. Prepaid Tone Excel.biz tu. Website replicate tu. Replika website tu. Jangan promote yang tu. Tak payah. Tuan-tuan promote itu, umpama dia pelanggan datang dan pergi. Faham tak? Boleh faham? Tuan-tuan promote PTE, umpama pelanggan datang dan pergi. Kalau tuan-tuan promote yang satu lagi iaitu PPI ataupun FBO ataupun FSO ataupun Squarespace Pro, tuan-tuan. Yang ini pelanggan datang dan tuan-tuan beri kepada dia, dia pergi tapi tuan dapatkan nama dengan email dia. Ataupun umpama kita dapat dia punya business card, kita pegang dia punya business card, kita pegang nama dia, kita boleh contact dia bila-bila masa. Faham? Nampak tak beza dia? Jangan promote PTE. Jangan. Ni salah. Ni salah. Bukan tak boleh. Kalau ikut undang-undang sales funnel SOM memang salah. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi kalau guna teknik yang betul, guna yang PPI ni ataupun FSO tadi FBO tadi ataupun Squarespace Pro tadi guna yang tu. Boleh faham semua? Saya rasa jelas Nanti jangan tanya lagi nanti. Nak promote yang mana? Ataupun kalau orang tanya kat grup, nak promote yang mana? Jawab promote Squarespace. Squarespace ada 3, PPI, FBO, FSO, Squarespace Pro. Ada 4 jenis Squarespace. PPI. Maksudnya tak kisahlah nak taktik pancing ke jala ke kan. Yang penting jangan kita promote dapatkan nama dan email dia. Itu je demand dia. Mesti dapat nama email. Sebab itulah pintu masuk dia ke dalam sistem bisnes kita. Sebab kerja kita hanya satu saja. Dapatkan nama dan email. Tuan-tuan akan dapat duit pertama di SOM. Nanti saya akan buka lagi peluang kedua. Dalam SOM kedua ada duit lagi. Lepas tu dapat lagi duit dekat Tone Excel kalau dia berjulur nak join Tone Excel. Lepas tu dapat duit lagi dekat MTS, dia perlu join MTS. Maksudnya tuan-tuan hanya buat kerja sekali saja tuan-tuan. Nanti orang ni akan bayar pada tuan berkali-kali. Garanti saya akan bagi tunjuk kepada tuan-tuan pada malam ni. Dia akan bayar pada tuan-tuan berkali-kali. Tuan-tuan akan dapat pada SOM 1 dan saya dalam menyiapkan bonus kedua SOM, akan ada juga lagi yang kedua. Tuan-tuan tunggu. Automatik tuan-tuan dapat bonus SOM 1. Bonus SOM kedua ni akan dapat. Yang ni belum keluar lagi tapi confirm dapat. Akan dapat juga. Jadi lepas tu dapat dekat TuneTalk kalau dia belum join TuneTalk ni, passive income lah dengan fast tag dapat, bonus top up dapat. Lepas tu MTS pun dapat kalau dia join ataupun dia beli sistem top up. Jadi kat sini saya nak tuan-tuan hanya fokus promote Squarespace sahaja. Pintu masuk satu saja.
Nanti di belakang nanti kita boleh promote macam-macam kat belakang ni. Bila dah dapat nama dengan email dia. Itu je cerita dia SOM ni. Jangan promote macam-macam. Promote pintu masuk satu saja. Okay, alright. So inilah cerita dia. Yang biasa saya ceritakan, Squarespace. Okay, promote di media sosial. Dapatkan leads and masuk dalam sistem autoresponder kita. And then kita follow up, dia upgrade. Macam itulah. Alright. So ni kan kita punya fokus. PPI, ini adalah PPI. Ini adalah FBO dan ini adalah FSO FSO tu maksudnya Formula SOM. Okay, FBO tu adalah Formula Based Online. PPI tu adalah Project Passive Income, singkatan lah. Ataupun tuan-tuan boleh gunakan Squarespace Pro and domain hosting sendirilah. Okay, kalau kita upgrade tapi kita tak upgrade, apa ni? Ada soalan saya target dapat nama email je. Okey, tuan ada soalan, saya hanya ada sistem SOM tapi download saya dah beli MTS, saya dapat commission tak? Ini banyak berlaku ni sekarang. Memang sebab bonus itu dibayar oleh sistem tadi, bukan saya yang bayar. Okey, MTS tu dia ada program dia, bukan saya bayar, bukan saya bos pun. Jadi bonus tu di dalam. Jadi kalau tuan-tuan nak minta pun minta dengan yang siapa yang taja tu. Kalau itu kan tak dapat. Jawapan dia sebenarnya tak dapat. Tapi atas budi bicara orang yang kan macam ni. Katakan tadi siapa tadi? Majdi. Majdi tak join package C, betul. Tapi dapat orang yang nak join package C. Majdi hanya dapat RM10 saja daripada bonus SOM tadi. Tapi penaja Majdi kata dah package C. Penaja tadi tu dia akan dapat tajaan tu lah. Package C tu dia akan dapat lebih kurang RM80. Bolehlah minta dekat penaja tu RM20-30 je. Tu pula bahagi dua ke macam mana. Tapi kalau tuan-tuan, kalau Majdi yang upgrade, dapatlah RM80 tambah SOM RM90. Boleh faham Majdi boleh faham? Boleh faham sekali? Okey. Boleh faham sebab dia satu pipe kan. Kalau siapa yang upgrade full, semua benda dia ada, untung lah. Betul? Siapa yang cuma ada tuntok saja dan SOM, dia dapat 2 lah. C tadi tu tak dapat. Tapi kalau dia beli semua sistem dia ada, top up pun dia boleh, SIM card dia ada, flyers online dia ada, okey lah. Dapat lah. Flyer online ni, SOM ni sebenarnya flyers online lah. Okey. Okey. Jika kena block, guna ni dua tadi, okay? Atau guna kaedah keluar FB ni. Yang tadilah keluar FB ni maksudnya kita sendiri key in lah. Kita sendiri key in yang tadilah, tarik dia di WhatsApp ataupun kita sendiri key in nama dengan email dia ke dalam Squarespace kita. Maksudnya kita tak bagi link Squarespace, kita key in sendiri. So yang pentingnya sekarang tuan-tuan, walaupun tuan-tuan pakai Squarespace Pro ke, Squarespace FBO ke, FSO ke, mana-mana Squarespace tuan-tuan pakai, database tetap masuk ke dalam PPI. Database tetap masuk ke dalam PPI. Jangan pergi tengok ke tempat lain. Kalau tuan-tuan pergi ke FBO, FSO, tuan-tuan tak boleh login. Tak ada butang login. Okey? Hanya di project passive income saja. In case problem kena guna. Okey? Boleh. Tak ada. Syaril. FBO, FSO tak payah bayar. Free je. Ini free. Ini free. Tak payah bayar. Dua ni dah tak payah bayar. Kita bagi. Kalau dua ni kena block, saya tambah lagi satu di bawah ni. Okey? Maknanya tuan hanya bayar sekali saja untuk dapat 3 Squarespace ni. 1, 2, 3 ni dengan satu bayaran saja. Okey? Jelas Okey. Ni dia tanya soalan tadi, macam mana kena block? Bila tuan-tuan promote saja, jangan promote tinggal. Tuan-tuan promote, tuan-tuan try klik sendiri. Try klik link tuan-tuan tadi tu. Okey tak? Kalau dia keluar macam ni, okey? Something wrong and sorry. There was a problem with the ni lah link tadi kan. You know apa benda nah ni. So bila keluar je macam ni, ada berhutang go back ni, maksudnya link tuan-tuan telah kena block. Kalau macam ni bukan tak boleh. Kalau orang tu klik follow link, okey. Tapi kebanyakan bila keluar macam ni, orang takut. Orang tak klik lah, dia akan go back. Okey? Dia akan keluar, dia akan go back. Jadi bila go back rugi lah, betul. Jadi sebab tu saya cakap tadi, kalau kita tak guna PPI, kena macam ni, tuan-tuan guna FBO ataupun FSO. Ataupun tuan-tuan guna Squarespace Pro. Ataupun tuan-tuan masih lagi boleh guna PPI, tapi dengan cara minta nama dan email. Betul? Minta nama dan email dia. Kita key in sendiri dalam web form
Squarespace kita. Kita minta nama dengan email dia, kita key in sendiri. Lepas tu kita minta dia pergi confirm je. Faham tak? Faham Okey, saya tak perlu ulang 10 kali benda tu. Okey. Minta nama, taktik minta nama dengan email dia lah. Okey. Yang penting dia masuk dalam kita punya sistem lah. Itu je, tak kisah apa cara pun. Betul? Tak kisah mana satu. Alright. So, ni saya dah cerita tadi kan. Pastikan email yang pertama tadi, bila dia dah confirm saja, dia akan dapat, dia dah sahkan email dia akan dapat email pertama, prospek akan diminta daftar di web PPI. Ini lapisan kedua tadi yang saya cakap tadi. So, seterusnya dia diminta login sebagai free member. Tuan-tuan, dalam step email pertama tadi, dia ada juga diminta login sebagai free member. Bila dia login dalam free member, sebab itu berlakunya kes-kes tiba-tiba tuan-tuan dapat mesej dah bayar. Mana dia dapat nombor telefon tuan-tuan? Di dalam login free member tadi. Di dalam login free member ni ada nombor bank tuan-tuan. Kalau tuan-tuan update lah. Tapi kalau tak ada, tuan-tuan tak update nombor bank dalam PPI tuan-tuan, jadi nombor bank tak keluar lah jawapan dia. Betul? Jadi sila update nombor bank di website projectpassiveincome.com. Login, klik profile, klik update profile. Pergi juga ke website prepaid.excel.biz, klik login, masukkan username password, klik profile, update profile. Betul. Jadi jangan tak update nombor bank. Nanti orang nak bayar tak keluar nombor bank. Dia akan bayar kepada masing-masing. Dia tak bayarkan admin tuan-tuan. Dia tak bayarkan saya. Dia tak akan contact saya pun. Dia akan contact penaja dia. Okay? Dalam member area ada ebook SOM version kedua. Dia boleh download, suruh dia baca. Kalau dia tanya sibuk kan, ni bisnes apa, ni bisnes apa, suruh dia login member area, cakap dia dalam tu ada ebook, baca. Itu je cakap dia. Kalau tuan tak faham, saya nak cerita panjang cakap, sangat panjang. Nak mudah tuan-tuan login dalam member area, ada ebook, baca ebook tu. Tak faham baru tanya. Itu kalau saya. Dia tanya, ni benda apa ni, TuneTalk ke, ni apa ni? Saya cakap macam ni lah tuan. Tuan daftar dulu dalam email yang pertama tu nanti. Okay? Dalam email yang pertama tu ada, nanti dia suruh login member area, dalam tu nanti ada buku, bacalah dulu. Dia cakap, tuan baca dulu, tak faham nanti baru tanya saya. Macam tu cara dia. Jangan kita sibuk, sebenarnya bisnes ni adalah SOM, TuneTalk, habis semua kita cerita. Lain-lain dia pun tak faham, sebab tuan-tuan pun tak faham. Betul? Jadi suruh baca dia ebook. Jadi kalau dia dah baca ebook, tanpa dia tanya kita, dia nampak ada langkah upgrade, dia boleh upgrade automatik. Mereka tak nak baca ebook. Memanglah ramai yang tak nak baca, tapi kita paksa dia baca. Okey? So dia baca. Ada yang baca, ada yang tak baca. Okey, dalam masa yang sama dia automatik, kalau dia nak upgrade dia akan daftar di prepaid.excel.biz. Nampak tak langkah kedua saya dah buat. Dia daftar terus di prepaid.excel.biz, dia dah daftar dekat web project passive income, maksudnya dia dah lengkap dah dua-dua tools tu. Tinggal dia upgrade saja. Dia buat bayarannya, dia akan terus automatic update. Okey? Ibu 39 helai je. Okey? Okey, email yang kedua sama juga tuan-tuan. Dalam email kedua kita masih follow up dia daftar di Squarespace ataupun di web PPI. Kita masih minta dia dan login di web PPI. Dan apa yang tuan-tuan boleh buat sekarang adalah tuan-tuan boleh login dalam web PPI tuan-tuan masing-masing. Tengok ada tak nama nombor telefon prospek. Dan ini dipanggil tadi yang kedua tadi yang ini tadi dia duduk di sini tadi. Dia duduk sini, prioritas ni lah. Jadi orang yang dalam ni ataupun dalam bentuk yang lebih jelas, kalau tuan-tuan pergi ke dalam web PPI dia ada macam ni lah. Nampak ni. Yang ada nombor telefon dia ni, nombor telefon. Ini semua prospek yang positif. Prospek yang dah tapis 2 kali lah. Maksudnya prospek yang dah ditapis sebanyak 2 kali saringan. Agak-agak macam mana bentuk orang ni? Pertama kita dah select dekat media sosial tadi yang nak buat duit. Betul? Betul? Okey. Yang pertama. Kedua, dia dah masukkan nama dalam Squarespace kita. Dia masuk dalam email kita. Itu dah masuk saringan pertama. Kemudian kita minta lagi dia daftar di web PPI. Kali ni dia daftar full dengan nombor-nombor telefon sekali. Betul? Kan? Dia daftar dengan nombor telefon sekali. Jadi di sini maksudnya dia sanggup ikut arahan kita, sanggup ikut kita punya tindakan. Jadi mereka ni kita boleh kategorikan sebagai
prospek yang positif. Okey. Jadi apa nak buat dengan diorang ni? Tuan-tuan, apa nak buat? Kalau setakat ada 3-4 orang, macam saya dah beratus ke, beratus pun tak tengok dah. Okey. Call lah, betul. Call. Takut apa? Sebab apa? Dia orang yang cari kita, kan? Kita tapis dia sampai 2 kali, betul? Okay. Kalau tak boleh close yang RM100, yang 300, close yang 100. Kalau tak boleh yang close yang 100, close RM30, tuan-tuan. Faham tak faham maksud saya? Kita ada, kalau tuan-tuan package C lah, kalau tuan-tuan package B, tuan-tuan hanya boleh close package A atau package B saja. Tak faham? Tuan-tuan hanya sampai peringkat package B, iaitu tuan-tuan hanya Tone XL dan SOM saja. Tuan-tuan hanya minta di close beli SIM card sekeping tu je. Cuba, betul. Kalau yang tu pun tak boleh, kan? Okey, baru apa ni kita follow up guna apa yang RM30. Aisyah Fika, kena follow up guna phone juga ke? Okey, ini soalan lah. Okey, saya jawab Sebenarnya ini adalah dipanggil sebagai option. Okey. Okey, ini option, tuan-tuan. Okey, ini adalah pilihan. Okey, saya tak kata kita wajib follow up. Saya macam saya tak sempat lah nak telefon. Okey, nampak tak saya dah cerita tadi. Okey, di sini, okey. Di sini kita dah follow up dia secara automatik dengan menggunakan email, betul? Email. Bila dia masuk di sini, dia dipanggil sebagai list priority. Orang yang berminat, mungkin dia nak join tapi dia tak dapat tahu apa langkah seterusnya. Dia blur, betul? Why not kita ada pilihan untuk call dia supaya dia tak hilang fokus. Okey, itu pilihan pertama. Saya tak kata mesti call. Tuan boleh SMS, betul? Boleh SMS. Tak nak call kan? Takut nak call, nak call dia kan? Takut sangat kan? Tapi saya cakap, siapa yang boleh call ni, dia akan dapat satu pingat lah. Pingat emas. Okey? Sebab dia berlatih untuk bercakap. Berlatih untuk closing. Okey? Ini satu ilmu yang tak ada kat orang lain. Apa ni? Sebab saya pernah jadi nak masuk nama email dan web info yang dia dah datang. Jadi macam tu, prospek terus bertanya member dia sendiri pun. Okey, tak apa. Okey. So, itu saya cakap. Di sini saya takkan ajar lah apa nak jawab. Okay? Sebab ini adalah skill dia panggil. Skill yang tuan-tuan harus belajar macam mana nak bercakap. Buat skrip. Tulis siap-siap. Okay? Tulis siap-siap skrip. Contoh lah, saya boleh bagi contoh. Okey. Ini. Saya pernah buat kerja ni dulu. Kan? Zaman-zaman masa buat MLM dulu. Saya boleh close dalam telefon 50 orang. Bisnes tu modal dia 250. Saya boleh close 50 orang dengan menggunakan handphone saja. Okey. Ini skill yang saya pernah buat. Kalau tak, saya tak suruh tuan-tuan. Saya pernah buat. Saya close 50 orang. Tapi dia nak join 2,5. Yang ni tuan-tuan RM30 je. RM30 ataupun RM100, RM120 je sekali dengan SIM card. Betul? Baik, saya akan call macam ni. Assalamualaikum. Saya akan telefon kan. Assalamualaikum. Catatlah nama dia Izzat lah, Izzat Assalamualaikum. Ni Encik Izzat Ya, Encik Izzat. Okey. Okey, Encik Izzat, nama saya Kadri. Okey. Encik Izzat, saya ada nampak Encik Izzat ada daftar dekat saya punya website projek passive income. Betul tak betul? Tanya dia. Betul tak Encik Izzat? Oh, dia kata, ya, ada betul kan. Okey, saya nak tanya Cik Izzat dah baca e-book tu belum? Macam tu je. Kita bukan suruh apa pun, kita just tanya macam tu. Oh, belum lagi. Okey, tak apa. Cik Izzat baca dulu. Kalau Cik Izzat berminat dengan program kita ni, Cik Izzat telefon saya balik. Itu mungkin boleh buat yang pertama, betul? Ataupun kita tanya dia, ataupun Cik Izzat ada apa-apa nak tanya dekat saya ke? Saya boleh jawab sekarang. Jadi dengan cara itu kita belajar. Okey, skrip ini skrip 1. Tengok respon macam mana. Okey, tak kata skrip 1 ni tak ada orang join pun. Buat skrip kedua pula. Okey. Skrip kedua katalah macam ni. Okey, Cik Izzat, saya Kadri Cik Izzat daftar, saya tengok nama dekat space saya tu ada daftar. Cik Izzat berminat ke dengan program saya ni? Kita tanya terus. Berminat. Okey. Kalau berminat, bagi saya masa 5 minit. Saya nak cerita semua cerita ni. Oh, itulah konon-kononnya kan. Itu skrip kedua. Tuan-tuan, saya berajar tuan buat duit.
kan? Saya tak kisah nak buat program apapun. Tapi kalau tuan-tuan ada macam-macam skrip 1, skrip 2, skrip 3, skrip 4, dan tuan-tuan dapat satu skrip dipanggil skrip yang apa nak panggil apa? Skrip apa? Sharp skrip power lah. Ayat power, betul, skrip ayat power. Tuan-tuan boleh buat duit tu. Kan? Ramai tak sini? Kalau saya contohnya, saya ada skrip 10 orang telefon, 8 join. Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak? RM10. Nampak tak? Faham tak? Faham tak macam mana nak buat duit? RM20. Betul. Contoh, betul. Ini contoh saya tak ada. Saya kata siapa yang nak buat? Betul. Semua nak lah. Buatlah. Jangan tanya saya tak ada skrip lah. Saya tak nak. Saya bukan. Kalau saya jadi tuan-tuan, saya buat. Ya, saya akan buat skrip tu. Kalau betul-betul skrip tu proven, and then saya jual je. Tak nak tak apa kan. Saya ada barang, puan ada duit. Nak ambil, tak nak sudah. Betul? Okay, betul? Ini adalah satu lagi kaedah tuan-tuan nak buat duit. Betul? Tak kisahlah nak buat duit macam mana pun, janji dapat duit. Betul? Skrip tadi tu, kalau betul-betul berjaya, mahal tu. Dengan skrip tadi tu, tuan-tuan boleh dapat duit. Betul? Okay? Buatlah kan. Buatlah uji kaji. Berlatih dah bercakap depan cermin ke motor. Tengah-tengah jam tu. Balik kerja kan. Tak ada buat apa tengah-tengah jam tu. Berlatih bercakap. Berlatih bercakap dalam telefon. Okay? Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, SMS. Buat ayat SMS 1, ayat SMS 2, ayat SMS 3, ayat SMS 4. Tengok SMS mana yang paling power. Itu ayat dia. Buat. Okey, teknik ketiga, gunakan ASB. Ni yang PKC tu lah. Dalam PKC dia ada auto SMS blaster. Tuan-tuan dah tak larat nak call seorang-seorang dah. Sebab prospek beratus-ratus nak call seorang-seorang. Memang tak larat, betul. Nak tebak SMS pun dah tak ada masa. Jadi gunakan ASB. Upgrade PKC, beli ASB tu, auto SMS blaster. Buat ayat, tembak pakai benda tu pula. Ini pun satu kaedah, kan? Alright. Jadi ini adalah option. Saya tak kata wajib. Walau bagaimanapun, email marketing kita follow up dia hari-hari. Follow up dengan ayat-ayat power kita. Tetapi saya cakap lah, kaedah yang kita guna manual. Kenapa kita guna manual? Inilah effort. Inilah dipanggil effort, tuan-tuan. Betul? Effort. Kita nak berjaya ni, kita jangan mengharapkan orang. Jangan mengharapkan sistem 100%. Jangan mengharapkan saya seorang-seorang nak tolong tuan. Memang saya seboleh-bolehnya nak tolong. Tapi tuan-tuan kena tolong diri sendiri, betul? Kena usaha juga, betul? Mana boleh semua orang nak bagi? Mesti kena ada usaha sendiri. Jadi kat situlah manisnya bila berjaya nanti, betul? Sebab kita rasa kesusahan, rasa kepayahan, ada pengalaman, pandai, ada skrip sendiri, ada ayat SMS sendiri, betul? Barulah pengikut kita ramai. Barulah ramai orang nak ikut kita sebab kita pun ada talent, ada credibility, ada keupayaan, ada orang cakap kita punya karisma tadi. Kita tahu punya, aku ni punya pandai mengayat orang. Kan? Ini semua nak copy orang punya. Semua nak ikut orang punya. Semua. Sampai bila kita nak jadi pengikut? Jangan jadi pengikut selamanya, tuan-tuan. Saya ikut Mazlan Abbas dah lama daripada 2010. Dia selalu pesan, jangan jadi pengikut selamanya. Jadilah ketua, betul. Jadilah ketua, jadilah leader, jadilah pemimpin. Sebab hanya leader, ketua, pemimpin saja yang buat duit banyak. Kalau tuan-tuan jadi pengikut, buat juga duit. Tapi duit CP-CP lah. Betul? Okay, saya terang-terang cakap. Nak berjaya, kena jadikan diri tuan-tuan ikutan. Kena jadi ikutan. Tuan-tuan kena ada something special. Kenapa orang ikut saya? Saya ada ini. Saya boleh ini. Saya boleh itu. Attract dari kan. Jadi, macam mana nak dapat benda tu? Kena banner lah. Okay? So, closing. Dan kalau tak boleh closing juga, baru gunakanlah saya. Gunalah khidmat saya secara percuma. Tarik dia orang masuk webinar. Bila webinar? Bila nak tarik dia orang masuk webinar? Hari apa? Hari Rabu. Ingat dia hari Rabu 9.30 malam. Jangan lupa masuk webinar. Betul? Sekejap Dia telefon. Okey, ingatkan dia. Jadi, tuan-tuan dah habis helio, dah goreng, tak masak-masak, tak close, jadi bagi kat saya pula, tolong close kan. Okey? Sebab tuan-tuan punya ayat tak cukup power, betul?
Saya pun bukan power sangat pun. Saya pun hentam saja tuan-tuan. And hantam sajalah. Betul. Nak ambil, ambil. Tak nak ambil, sudah. Saya ada barang, tuan-tuan ada duit. Itu je ayat saya. Saya ada barang, tuan-tuan ada duit. Take it or leave it. Itu saja. Nak ambil, ambil. Tak nak ambil, aku jual ke orang lain. Okay? Okay. Dia dalam nak mengayat orang ni, dia ada banyak memujuk. Kita kena persuade, memujuk, jual mahal sikit, and cerita kelebihan, cerita kebaikan, benefit 1, benefit 2, benefit 3, add value, and unique selling point, and keunikan apa uniknya kita. So benda-benda yang menyebabkan kita mengayat lah. Dalam perkataan yang lain, saya suka guna perkataan, dia menyebabkan akhirnya dia teruja. Tapi saya suka guna perkataan kita mempengaruhi dia. Jangan to inform. Jangan hanya memberitahu je. Oh, benda ni bagus, ini bagus. Tak, jangan. Mesti to influence. Mesti kita mempengaruhi dia. Pengaruh dia sampai dia terpengaruh. Itu lah. Ayat terpengaruh kan. Kan. Ajinomoto sikit. Goreng, jangan sampai hangus. Itu saja. Okay? Alright, itu tips dah. Kemudian tuan-tuan, ini ada satu lagi benda yang tuan-tuan kena belajar lah, iaitu sistem webmail. Di sini kan, di dalam sistem email marketing ni, okay, tuan-tuan ada tanya saya, nak tengok orang yang masuk dekat tapisan pertama ni, dalam webmail ni, okay, kat dalam yang tapisan kedua ni dalam web API, betul? Tapisan pertama ni dalam ni auto follow up, yang menggunakan email, yang di follow up secara automatik, yang dalam webmail, dia nakkan ada dalam webmail macam ni lah. Okay, yang dalam ni tuan-tuan jangan pergi follow up, tak payah. Yang ni memang automatic. Autoresponder, automatic. Kan? Memang auto kan. Jadi jangan pergi follow up email ni pula, tanya pula, ambil email ni, copy email ni, pergi follow up. Luar, tak payah. Kecuali dia respon. Dia ada reply. Yang ni kita boleh reply dia. Sebaiknya jangan reply dalam email ni, kita minta nombor telefon dia atau kita bagi nombor telefon kita, kita reply, ajak sembang di WhatsApp atau di Facebook atau di mana-mana lah. Jangan pergi berbalas-balas email dalam email sistem webmail ni. Jadi susah sebenarnya. Sebaiknya sistem webmail ni hanya untuk tuan-tuan tengok berapa ramai tuan-tuan database yang masuk, maksudnya keberkesanan Squarespace tuan dan keberkesanan marketing saja. Boleh tengok sehari berapa orang ni. Dalam webmail ni dia ada butang search kat tepi sini, dia ada search. Tuan-tuan boleh search nama tuan-tuan. Contohnya nama dalam ni Farouk Azmi. Search nama Farouk Azmi, semua yang daftar under Farouk Azmi akan keluar. Senang je cara dia. Tuan-tuan kena guna menu search. Tepi sini dalam webmail ni ada search. Search nama tuan-tuan, semua email yang berkenaan dengan tuan-tuan akan keluar. Okey? Boleh faham? Itu sistem webmail. Okey, ni dah saya cerita tadi, target prospect tadi dah cerita dah. Okey. Okey, ni dalam PPI tadi saya dah cerita tadi, follow up. Dan seterusnya untuk long term lah, dan terakhir ni teknik yang saya nak ajar pada malam ni, macam mana nak kumpul targeted prospect adalah kita kena buat kebun tuan-tuan. Yang ni saya setiap minggu saya jelaskan. Kena buat kebun, teknik kebun tuan-tuan. Okey, teknik kebun. Kita hari ni kita kena buat kebun sebab apa? Kebun kita sebagai cakap kena banner kan? Kita nak buat duit, bukan hari ni kita buat, esok kita dapat duit kan? Kita mesti banner dia. Apa yang tanam itulah akan tumbuh. Kalau kita tanam pokok durian lah tumbuh. Kalau kita tanam pokok getah lah tumbuh. Jadi kita sendiri yang menentukan pokok apa yang kita nak tanam. Boleh faham? Boleh faham tak maksud saya? Kalau tuan-tuan tanam pokok geng-geng nak cari duit, yang akan kawan-kawan kita semuanya ni akan berkawan dengan kita cari duit. Ceritanya kebun ni adalah buka Facebook tuan-tuan. Bukalah akaun Facebook. Buka akaun Facebook baru kan. Teknik kebun ni sebenarnya saya nak ajar tuan-tuan membuka akaun Facebook personal yang 5,000 kawan tu. Okey? Buka, jangan buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, buka 5 pun tak apa. Tak apa, buka banyak-banyak kebun pun tak apa. Kalau tuan-tuan berajin buka 10. Okey? Bila buka 10, tuan-tuan tambah kawan tadi tu, niche yang nak buat duit, fresh market lah. Kita cari market yang belum orang ada. Kita jangan add kawan-kawan yang sedia ada. Jangan. Tengok dalam ni, oh, alamak. Ada Norizam. Norizam add friend. Jangan approve. Kita nak cari kawan yang bukan kawan kita pun. Okay? Kita nak cari fresh market. Okay?
Cara dia buka kebun barulah. Okey. So buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, buka 5, buka 10 pun tak apa. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dah add friend, kau 10 Facebook ni penuh, tuan-tuan boleh jual kebun-kebun tuan-tuan ni. Ini tanah maya ni. Boleh jual loh. Satu kebun 500 ke, 600 ke, 1000 boleh jual. Kalau dia betul-betul responsif kan, boleh jual mahal. Ni salah satu cara lagi buat duit, betul? Kebun pertama dah kena blok. Itu ada teknik dia. Saya tak pernah kena blok pun. Saya ada beberapa Facebook tak kena blok. Saya add friend ramai sehari. 300 orang saya boleh add sehari tapi tak kena blok. Okey. So macam mana tak nak bagi kena blok? Yang pertama sekali kita kena add targeted friend. Usahawan, berniaga, ikon-ikon Dr. Azizan ke, Aziz Ali ke, apa semua tu lah, Fan Hairi ke, apa semua tu. Okey. Orang-orang yang dah terkenal, ada follower-follower yang memang bisnes, kita add. Cari niche nak buat duit lah. Okey, yang nak buat duit kita add jadi kawan kita. Okey, dan jangan kita add kawan-kawan Tuan SL. Tak payah add sebab dia dah join Tuan SL, jadi tak payah nak add. Okey. Kita cari yang belum join Tuan SL ataupun yang bukan kawan Facebook kita. Dia bukan kawan Facebook pertama, Facebook kedua ni kawan yang lain-lain lah, jangan kawan yang sama. Boleh juga yang ni kawan perempuan je, yang ni kawan lelaki saja. Okey. Jangan pergi add yang Facebook yang sama. Buat apa? Facebook yang lain-lain lah. Okay? Kalau dah terkena sama nak buat macam mana, betul? Kalau boleh lain. Kalau boleh profil kita ni pun lain-lain. Okay? Profil lain-lain. Yang ni kita letakkan profil yang nampak pro lah. Okay? Jangan nampak macam tuan-tuan ni. Kalau boleh tuan-tuan branding kan, nampak macam pakar lah. Pakar SOM contohnya lah. Pakar internet marketing. Padahal tak pakar pun. Tak apa, tulis je. Tulis je macam seolah-olah tuan ni pakar. Sebab apa? Dengan sistem ada SOM ni, tuan-tuan automatik jadi pakar. Okey? Mula-mula tuan-tuan add dulu prospek-prospek yang targeted tadi tu dalam 20 ke 50 orang sehari. Kalau Mark Zuckerberg tak layan, dia tak marah, tiba-tiba dia okey je Mark Zuckerberg ni, tuan-tuan tambah lagi naik sampai maksimum boleh tambah sehari 300 kawan. Ini saya dapat sekarang, tak kena blok, 300 hari. Pagi 150, malam 150. Kalau rajin tengah hari pun 150 pun boleh lagi. So satu Facebook ada 5,000 kawan. Kalau betul-betul dengan keadaan ni tuan-tuan guna, sebulan 2 bulan dah penuh lah Facebook ni. Kalau hari-hari buat lah. Okay. Soalan page atau profil biasa. Pakai profil biasa saja. Okay. Buat posting dalam masa nak penuhkan tu, mungkin kawan-kawan ada 500, 1,000, 2,000, 3,000 tu. Sambil-sambil nak penuhkan kawan targeted tadi tu, buat juga sharing kan, buat rajin-rajin buat sharing untuk meningkatkan keyakinan orang serta membina kredibiliti tuan sebagai seorang yang pakar dalam bidang ini. Okey, macam itulah, tunjukkan aktiviti kita, tunjukkan sharing, buat dalam, sebab orang-orang bisnes ni dia perlukan ilmu-ilmu kan. Jadi kita sharing, jadi kat situlah dia nampak kita ni sebagai seorang yang sharing baik, dia nak berkawan dengan kita. Jadi kalau kita promote sesekali, kita promote page kita, insya-Allah dia akan subscribe. Dia akan jadi follower kita. Jadi ini adalah salah satu teknik membina follower. Maria kena approve kan? Ya, betul. Tapi kebanyakan orang akan approve kita lah. Kebanyakan orang akan approve. Kalau orang nak berniaga ni, insya-Allah dia akan approve. Okey? Okey, jadi sesekali kita buka iklan, kita bina subscriber tadi daripada fresh market tadi. Boleh faham tak sekarang ni? Boleh faham tak teknik membuka kebun ni, maksudnya nak dapatkan fresh market supaya kita tak tepu. Ini kan asyik kawan yang tu je promote, tak jalan lah. Okey, ini adalah contoh Facebook saya. Saya ada banner baru 1,000 kawan. Saya pun tak sempat ni sekarang ni, sibuk. Tapi saya dah banner 1,000 kawan. Bayangkan tuan-tuan, hanya ada 1,000 kawan. Tapi targeted saya share benda-benda yang positif. Saya dapat, contohnya ni 104 like kan, 11 orang share. Walaupun 1,000 kawan, responsif saya dapat 10% tuan-tuan. Okay, saya dapat 10% orang respon. Okay. Macam ni lah, macam saya ajar tadi lah, tak kena blok je. Jangan add tu, kalterkan. Sebab tu saya suruh buka Facebook banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab bila usia Facebook tu meningkat, contohnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi Facebook tak kisah kita nak add ramai-ramai. Ini baru umur Facebook baru 3 hari. Tambah kawan sampai beratus-ratus. Sebab tu dia tak bagi. Sebab tu dia tak bagi. Tengah meeting tengah webinar ada meeting. Okey, baik. Okey.
Jangan terus tunjuk taring, add dulu sikit-sikit. Sebab tu saya suruh buka banyak Facebook, biar usia Facebook ni matang. Walaupun kita tak add kawan, kata Facebook kelima kita tak add kawan lagi, betul? Okay, kita biar umur dia sebulan 2 bulan, lepas tu baru kita operate dia akan jadi matang. Facebook tak akan marah kita add banyak-banyak terus, sebab umur dia dah meningkat. Ini umur Facebook tu baru 3 hari dah add terus 300, memang tak boleh, betul? Jadi add sikit dulu, 10, 20, 30. Kalau dah Facebook tak kacau, baru kita tambah lagi. Okay, boleh faham Ini contoh Facebook saya tadi tu. Saya dapat 10% responsif. Okay, dan cara untuk dapatkan like, pergi ke page-page yang memang targeted tadi tu. Contoh ni contoh ni page yang targeted tadi. Orang ni memang ada follower banyak. Saya tak nak tunjuk siapa dia. Follower dia memang banyak. Jadi cara cepat, ni cara cepat nak dapat kawan, nak add kawan Saya nampak ada 9,000 orang like ni. Wah. Dan 9,000 ni semua punya berminat lah. Saya expect dia berminat nak buat bisnes. Jadi saya tengok, 9,000 ni senang lah kerja saya. Saya klik dekat huruf 9,000 ni, saya klik sini, pop dia keluar macam ni tuan-tuan. Saya klik dia keluar macam ni, betul? Jadi apa yang saya buat, peringkat awal, kalau Facebook baru berusia seminggu, add yang ada mutual saja. Okay? Add yang ada mutual saja. Yang ada mutual saja. Okay? Tapi bila Facebook kita dah okey lah, saya rasa dah tak, Facebook dah tak kacau, terus je add. Dalam masa 5 minit saja, saya rasa tak sampai 5 minit, tuan dapat add lebih kurang 150 orang. Confirm. Tanpa ada halangan. Tapi kalau Facebook keluar, dia tulis you not recognize apa semua, jangan add. Ataupun dia keluar please slow down, dia beritahu. Kalau keluar please slow down, stop, jangan add lagi. Pergi buka Facebook, tutup Facebook pertama, buka Facebook kedua, tambah lagi, pergi tambah market lain pula, orang lain, kawan yang lain pula. Jadi, bukan kawan yang sama, kawan yang page lain pula kena block. Ataupun dia boleh tulis please slow down, tutup Facebook kedua, pergi Facebook ketiga. So maknanya sehari 15 minit je, 3 Facebook tuan akan penuh. Okay, buatlah. Yang penting kita target fresh market lah. Jangan cari market yang sama, mesti market yang berbeza-beza dia punya market. Okay, so itu sajalah yang antara saya boleh share teknik-teknik marketing di Facebook dengan kaedah percuma. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan nak buka Facebook kelima, mengikut kawasan pun boleh. Boleh juga ikut kawasan. Contohnya, tuan-tuan tinggal, contoh saya tinggal di Pahang, Jengka. Saya akan cari Masjid Jengka, Pejabat Pos Jengka, apa lagi, Bandar Jengka. Jadi, bila kita pergi ke tempat-tempat tu, dia akan ada people was here, people living here. Macam itulah, dia ada macam tu. Jadi, kita add penduduk setempat. Itu salah satu kaedah kita nak dapat kawan yang dekat lah. Dan jadi kalau dia nak jumpa kita pun dekat. Ini contoh kita nak dapat prospek yang dekat-dekat dengan rumah kita. Kita nak buat team lah senang cerita. Kita nak buat group kita sendiri. Tu boleh juga. Itu alternatif lah. Tapi yang penting targeted lah. Yang paling penting dia targeted, minat dia sama dengan kita. Bila tuan-tuan dah ada 5,000 tadi yang minat nak buat duit, minat nak berniaga, minat nak jadi usahawan, minat nak kaya raya, InsyaAllah senang lah. Tuan-tuan letak saja iklan, nak buat siapa nak buat duit kat rumah, mesti akan ada PM. Tak payah pergi grup, tak payah pergi page, dekat wall tuan-tuan sendiri pun dah cukup banyak. Satu Facebook 5,000, kalau ada 3 Facebook 15,000 orang. Banyak tak duit boleh dapat kalau kita ada 15,000 network? Tak payah 15,000 lah, 5,000 2,000, 3,000 network pun dah banyak duit, betul? Dalam tak saya kalau ada 2-3,000 network dah 5 angka dah saya rasa. Betul? And ada 2-3,000 network pun dah ada 5 angka, betul? Tapi dalam SOM 1,000 pun dah 5 angka. Okay. So seterusnya saya nak sambung sebelum saya nak bagi Kak Abang Cuk nak cerita lagi. Saya nak tambahkan sikit tuan-tuan, dalam SOM ni saya mengamalkan yang saya panggil sebagai multiply income stream. Multiply income stream. Kita jangan bergantung pada satu sumber income lah. Sebab apa? Sebab kita ni semua tuan-tuan ada macam-macam tanggungan, ada nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar kesihatan, telefon pun semua. Kalau kita hanya satu je income, betul? Nanti satu ni berhenti, habis kita, betul? Jadi kita kena ada extra income. Saya gunakan teknik macam ni tuan-tuan. Gaji saya ataupun pendapatan bisnes utama saya tak buat apa-apa. Saya tak akan ambil, saya simpan 100%. Okay. Saya simpan 100% untuk gaji saya.
Keperluan hidup saya gunakan duit daripada bisnes part time je. Bisnes part time saya guna untuk bayar rumah, kereta semua. Jadi gaji saya boleh saving. Lepas saya saving saya banyak, duit banyak, saya boleh beli rumah. And then saya lepas dapat rumah, saya beli rumah, saya sewakan, saya dapat duit lagi. Faham tak? Itu yang saya buat. Beli rumah cash lah kan. Tak ada hutang-hutang kan. Faham tak? Nampak tak sekarang? Saya ada macam ni kan. Okay. Kena ada banyak income kan. Kalau tuan-tuan nak cepat kaya, macam tu lah cara dia. Tuan-tuan kena ada, kata gaji tuan-tuan sekarang, gaji katalah income utama tuan-tuan 5k, betul. 5k ni tuan-tuan simpan 100%. Okay. Okay, 100% simpan. Ni cara saya buat lah. Kalau gaji tuan-tuan 10,000, 10,000 lah simpan. Jangan guna langsung duit ni. Simpan 100%. Boleh tak simpan 5,000 sebulan? Setahun dah berapa? Dah ada 60k. Boleh lah beli rumah flat sebiji. Betul? Jadi, tuan-tuan nak bayar rumah, kereta, anak apa semua, buat daripada part time dah. Part time lah. Kalau kata cost living tuan-tuan 3,000, 3,000 lah target dia. Cari buat bisnes, dapatkan 3,000 ni. So macam tu, itu cara saya lah. Kalau tuan-tuan nak ikut lah. Tak nak ikut pun tak apa. Okay, duit SOM ni tuan-tuan boleh buat duit makan, RM20 commission kan. Duit makan, duit jajan anak-anak, beli aiskrim, duit minyak kan. Lepas cukup lah, jadi duit gaji tak kacau. Sebab tu saya suruh buat SOM, dapat RM20 pun duit juga. Okay, duit tonesel tuan-tuan boleh saving, duit gaji boleh saving, macam tu lah. Okay, jangan letak semua telur dalam satu mangkuk lah. Okay, ataupun satu bakul, nanti jatuh, pecah. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan, untuk berjaya dalam sistem ni, dia ada package A, B dan C, maksimum. Tetapi suka saya ingatkan, walaupun tuan-tuan kalau boleh upgrade semua sekali, cuma fokus tetap kepada fokus A. Iaitu mesti fokus hanya kepada package A. Jangan, tak perlu cerita tonesel, tak perlu cerita MTS ke apa semua tu, tak payah cerita semua tu. Benda tu di belakang. Cuma kefahaman tu boleh ambil, tapi jangan promote benda, tak payah promote benda tu. Promote A saja, iaitu siapa nak buat duit, siapa nak bisnes, siapa nak cari peluang, itu je. Bila dia masuk sistem kita, dia akan dapat lah. Okay. So, dan saya nak share sikit lah sebelum saya nak pass kat Bancop. Saya nak share sikit. Akan datang saya akan nak buat bengkel SOM. Kita dah jalan. Setakat ni kita dah buat akademi online. Tapi kita akan jalan juga bengkel. Bengkel ni saya tak boleh jalan lagi sekarang. Bukan saya tak nak buat, tetapi tak menang tangan sekarang, tuan-tuan. Terlalu laju. SOM ni sekarang bukan terlalu ramai macam ni. Maksudnya saya sendiri pun tak sempat nak support. Jadi saya tak boleh buat bengkel lagi. Kalau saya buat bengkel, lagi laju. Jadi saya khawatir kita tak menang tangan. Sepatutnya saya buat baru ni lah. Tadi saya tunda. Dia satu hari yang saya tak beritahu lagi lah bila. Sebab kita ini adalah target market offline. Lepas dia join bengkel ni, dia tak akan datang bengkel dah. Dia akan terus masuk akademi online pula. Dalam bengkel ni kita hanya fokus nak ajar dia daftar website, daftar squeeze page, macam mana nak join webinar, itu je. Dan tuan-tuan yang siapa yang ada center boleh join dengan saya nanti. Kita akan buat promosi seluruh Malaysia. Saya tak akan turun mengajar, tuan-tuan ajar sendiri. Kita boleh charge kat sini pun boleh buat duit lagi. Okay? So ada banyak sumber duit dekat bengkel ni pun boleh buat duit. Dekat yang SOM tadi boleh buat duit. Okay? So ada banyak kan. So bila kita buat benda ni, automatik dia akan masuk dalam bisnes kita kedua, iaitu bisnes utama kita, Tuan Excel. Automatik dia akan join. Kalau dia dah join Tuan Excel, confirm lambat laun dia akan mesti guna top up. Dia akan beli sistem top up kita, MTS. Okay? So baru ni saya pergi KL. Okay? Saya jumpalah owner yang buat sistem MTS tadi tu, One Power Venture punya boss. So kita dapatkan sedikit, saya nak share sikit lah. And apa yang saya dapat, saya tetap fokus kita, walau macam mana pun tetap fokus pada package A. Tapi saya nak bagi tahu, di package C ni ataupun MTS ni peluangnya sangat besar. Dan sebab apa, dia adalah prepaid kan, dia adalah top up kan. Jadi top up ni semua orang top up, tak kisah bisnes kita Tuan Excel ataupun bukan ahli Tuan Excel pun dia tetap top up. Jadi bisnes dia sangat besar. Dan saya jumpa bos dia pun, bos dia adalah seorang yang berinspirasi, yang bagi saya sincerely lah dia jujur dalam bisnes ni. Dia nak buat bisnes ni, nak angkat bisnes ni ke tahap yang lebih tinggi. Okay? Dia nak angkat ke tahap yang lebih tinggi. Jadi saya gembira lah. Dan dengan cerita produk keempat akan keluar lepas ni, selepas MTS. Dia ada 3 sekarang, MTS, Mobile Top Up System. Dia ada ASB, dia ada sekarang ni dia ada MTS dan ASB.
Dan yang satu lagi memang dah ada, saya tak cerita, M-Solat kan, iaitu kalkulator solat, macam mana nak check waktu solat hari-hari kan. Dan terbaru produk keempat akan dikeluarkan adalah power produk ni tuan-tuan, dalam sistem yang sama juga, package C ni juga. Tuan-tuan bayar je package C ni, dapat MTS, dapat SMS Blaster, dapat M-Solat, dan produk keempat insya-Allah akan keluar. Tak tahu bila, tapi dah dia beritahu benda tu dah ready, cuma tak tahu dia tunggu masa je nak keluar. Mungkin dia ada dia punya, orang cakap apa, milestone dia. Akan keluar tu produk keempat package C ni, iaitu WhatsApp Blaster tuan-tuan. WhatsApp Blaster. Tahu apa tu WhatsApp Blaster? Tuan-tuan boleh hantar video tembak kepada WhatsApp. Boleh hantar gambar melalui WhatsApp. Macam SMS dia punya teks saja, betul? 5,000 orang dapat teks. Tapi dengan ni dia apa? Akan hantar, kita boleh hantar video, kita boleh hantar gambar secara bukan rambang, secara bulk. Boom. Serentak 500 orang, 300 orang dengan menggunakan WhatsApp Blaster tadi. So benda tu akan keluar, dan siapa yang dah dapat package C ni tak perlu beli lagi, dia dapat dah. Dia kira upgrade kan. Jadi so sebenarnya tak rugi pun dekat C ni. Sebenarnya dia penyedia memudahkan kita top up, memudahkan kita bayar bil, memudahkan kita untuk tembak prospek kita. Akan datang tembak pakai WhatsApp Blaster. Saya tak tahu bila keluar, tapi dia memang nak keluar lah, dia bagi tahu saya. Dan market untuk MTS ni dah masuk Indonesia. Terbaru tuan-tuan, berita baik lagi. Lepas ni orang Indonesia nak bayar api elektrik, kita boleh tolong top upkan dia orang. Di Indonesia dia elektrik dia tak pakai bil macam kita, dia pakai prepaid kan. Jadi dalam MTS kita ni ada jual nanti prepaid untuk api, untuk elektrik seluruh Sumatera tu. Berapa puluh juta orang saya tak tahu. Okey, tapi orang di sana boleh beli melalui online prepaid kita, dan kita dapat bonus tuan-tuan. Dia orang pakai nyala lampu kat sana, kita kat Malaysia ni dapat duit. Boleh dapat duit daripada penggunaan bil elektrik dia setiap bulan. Saya tak nak cakap berapa besar market tapi benda ni dah ready, tinggal nak meletup saja kan. Bukan top up saja, top up memang dah ada. Kita sekarang ni top up, segala jenis top up semua ada dalam kita punya sistem. Dapat PV, dapat bonus. Hari ini dah keluar di Indonesia, bayar elektrik dengan menggunakan sistem top up. Kita ni MTS tadi ataupun One Power, daripada syarikat One Power Venture ni lah, orang Indonesia boleh beli top up. And then memang gila lah, tak cakap bersama mana. Saya tak tahu bersama mana market. Tapi tuan-tuan tak perlu fokus kat sini sangat untuk promote yang ni. Saya cakap tuan-tuan upgrade saja package C, tapi promote tetap package, mesti promote package A juga kan. Sebab saya nak tuan-tuan dapat, kita buat serentak dengan Tone XL tadi, and then kita buat SOM, kita buat Tone XL. Package C tu insyaAllah dia akan secara automatik lah kan. Kita kena lalu proses ni. Jangan kita pergi promote OPV ataupun kita pergi promote MTS di luar. Saya bukan tak boleh, saya tidak menggalakkan sangat. Saya tak galakkan. Kalau tuan-tuan nak ikut cara saya, ikutlah apa yang saya cakap ni. Fokus pada package A saja. Tetapi upgrade lah sekali package C tu sekali. Sebab saya boleh bagi contoh ataupun perumpamaan tuan-tuan. Package A ni umpama kita memetik buah mangga yang muda tuan-tuan. Okey. Kerja kita hari ni, kita buat kebun mangga ataupun kebun durian tadi, kita petik di waktu muda tuan-tuan. Itulah maksud package A tadi. Jadi buah itu akan masak secara automatik. Tak perlu tuan-tuan pergi fikir macam mana nak masakkan dia. Boleh faham tak kiasan lah ni? Buah itu akan masaknya tadi itu, maksudnya dia akan upgrade. Kalau dia belum join Tone XL, dia akan join Tone XL. Kalau dia belum join package C, ambil sistem ni, dia akan ambil sistem MTS, ASB dan juga yang akan datang ni punya produk, dia akan ambil pelan-pelan lah. Biar dia faham. Kita tak nak dia join kerana nak buat duit semata. Saya nak yang nak join package ni tahu, ini dah mesti kita top up, ini guna untuk tembak prospek dan boleh buat duit. Itu je kita kena faham. Jadi tak perlu cerita banyak sangat benda ni. Saya pun tak nak cerita banyak sangat. Abang Cuk pun kena nak sentuh sekejap lagi. Saya nak tuan-tuan fokus, mesti pintu masuk kita adalah package A. Okay? So saya nak serahkan pada Abang Cuk lah. Dah sejam lah. Saya ingat sejam je, tapi dah terlebih. So saya serahkan pada Abang Cuk. Mungkin dia nak share tentang
MTS pada malam ni. Yang mungkin ada benda nak share. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Kadri ya. Dengan presentationnya sangat hebat, sangat jelas, sangat luar biasa. Saya yakin ramai yang terkesan. Macam mana, jelas ke tidak presentation daripada Tuan Kadri tadi, rakan-rakan? Alright. Saya dengar agak ujung-ujung telinga saja, tapi masuklah. Saya yakin tuan-tuan juga akan alami benda yang sama lah. So, terima kasih dan tahniah kepada Tuan Kadri. Saya harap performance dia akan kekal sampai kita semua dapat merasa hasil daripada usaha kita, insyaAllah. Sebenarnya apa yang saya nak sentuh malam ni dah pun disentuh tadi oleh Tuan Kadri. Right? Saya sangat bersetujulah dengan pendekatan beliau, iaitu kita fokus kepada memetik mangga yang muda. Orang Kedah ni dia kata mangga yang tua lah. Kalau buah muda peram tak masak. Mangga yang cukup tua tapi masih hijau warna color dia, masih hijau kulit dia. Kita fokus kepada menyediakan seberapa banyak mangga-mangga yang tua ini, dan proses memeram itu memang proses yang berlaku secara automatik. Akhirnya buah itu akan masak dan kita akan dapat sama-sama nikmati hasil dia. Jadi kita setujulah dengan pendekatan itu, dan cuma sekarang ini saya nak bukakan peluang ini kepada tuan-tuan yang mungkin nakkan sedikit penjelasan tentang apa itu MTS dan apakah itu ASB, iaitu package yang didatangkan dua dalam satu lah. Walaupun kalau nak ditambahkan satu lagi, iaitu package waktu solat tadi itu. Tapi sekarang ini yang kita kerap dengar adalah MTS dan ASB. Okey. Dan saya cuma nakkan tuan-tuan rakan-rakan semua jelas tentang apakah fungsi ataupun apa tujuan kita sama-sama jebakkan diri kita ke dalam program ini. Okay. Kenapa kita terjebak di dalam program MTS ini, tuan-tuan? Okay. Kenapa MTS ini kita ambil sebagai sebahagian daripada produk di dalam kita punya SOM? Okay. Ada siapa-siapa yang tahu tak? Kenapa kita pilih MTS dalam banyak-banyak program yang lain yang ada kat luar sana? Kenapa kita integratekan MTS ini ke dalam SOM? Okey, saya rasa kita masing-masing ada satu set jawapan masing-masing lah, right? Ya, apa yang saya cuba nak nampakkan, saya nak jelas dalam malam ini adalah kita punya objektif utama kita sebenarnya adalah kita fokus kepada convenience, tuan-tuan. Okey. Kita fokus kepada convenience, betul. Macam kata Cik Syamsul Kamal tu, kemudahan. Kemudahan yang mana dia melibatkan keperluan seharian lah, keperluan kehidupan kita. Tuan-tuan, saya dan semua kita ini masing-masing ada keperluan. Apa dia keperluan yang paling penting dalam kehidupan kita, tuan-tuan? Kalau kita nak ambilkan banyaklah, tapi kita ambil yang menjadi sesuatu yang kelaziman lah dalam kehidupan kita. Nombor satu, kita perlukan kepada komunikasi, right? Kita perlukan kepada utilities, kita perlukan air, kita perlukan api, kita perlukan telefon, semua benda-benda utility lah, okay? Dan komunikasi, telefon adalah salah satu daripada keperluan yang paling penting lah pada hari ini. Dan menjadi amalan kita, setiap ujung bulan kita akan membayar bil, tuan-tuan.
Ya, ini adalah kita punya kelaziman, rutin kehidupan kita lah setiap bulan. Kita kena bayar bil air, bil api, bil telefon. Ya. Tapi alangkah mantapnya, mantap pula, alangkah convenient, alangkah selesanya tuan-tuan, sekiranya semua urusan ini dilakukan hanya dengan hanya daripada hujung jari, ataupun lebih tepatnya hujung ibu jari, tuan-tuan. Astro apa semua tu, macam-macam tuan-tuan nak katakan, memang semua benda satu yang menjadi rutin kepada kita lah, setiap bulan kita bayar. Dan alangkah convenience-nya sekiranya semua urusan ini kita boleh lakukan hanya daripada hujung jari, tuan-tuan. Tuan-tuan agaklah orang happy tak kalau kita bagi kemudahan kepada dia. Kalau kita kata, bang, kenapa perlu nak pergi beratur dekat Astro sana, kenapa perlu nak pergi beratur dekat post office, kenapa nak perlu pergi beratur dekat TNB untuk bayar bil, tak payah, tak perlu. Kita hanya, okey, kita tahu memang dah ada kemudahan untuk bayar melalui online, kita faham ada, tetapi tuan-tuan, macam mana kes pula apabila kawan-kawan kita ni ataupun untuk mereka-mereka yang tinggal di pendalaman, di kejauhan, di pendalaman sana tu, di tempat yang susah nak dapatkan sambungan internet, yang tenggelam timbul internetnya itu. So, alangkah mudahnya urusan untuk orang ini. Tak payah keluar ke post office, tak payah naik bas pergi ke bandar untuk nak semata-mata kerana nak bayarkan, nak bayar bil telefon ataupun nak bayarkan bil air, bil api. Hanya menggunakan telefon, iaitu dengan menggunakan hujung ibu jari saja, tuan-tuan. Tuan-tuan faham kan saya sebut hujung ibu jari? Maksud kita hanya menekan button telefon saja. Kita selalunya guna dua jari je, dua ibu jari kanan dan kiri saja. Totet, dah pun settle. Totet, dah settle pula, dah bil air. Totet, settle dah bil api. Bil telefon dan sebagainya. So, convenience ini, tuan-tuan, bermula daripada kita merekomenkan convenience ini kepada rakan-rakan kita, sanak saudara kita, mudahkan kerja dia orang ini. Kemudian apabila masing-masing dah merasakan keseronokan menggunakan khidmat bayar melalui handphone ini, tuan-tuan, akhirnya mereka ni akan mula sharekan kemudahan ini dengan rakan-rakan. Okay? Dan pada ketika itulah akan datangnya sumber pendapatan kedua tadi, tuan-tuan. Bukannya kita nak dapat keuntungan daripada tolong bayar bil pada kawan, dapat keuntungan daripada bagi servis untuk top up lah, itulah inilah, bagi servis. Bukan itu, tuan-tuan. Kita rekomenkan kebaikan kepada mereka. Dia orang merasa sendiri kebaikan itu, akhirnya dia akan menjadi bahan bualan. Dan akhirnya apabila kawan-kawan yang lain mula berminat, kawan-kawan yang memperkenalkan tadi itu akan merasa pendapatan, tuan-tuan. Pendapatannya pula bukan kecil, pendapatannya bukan kecil, pendapatannya besar, tuan-tuan. Detailnya itu kita boleh tengok di dalam dia punya pay plan lah, right? Yang mana saya rasa saya tak nak sentuhkan secara mendalam tentang pay plan itu. Kita boleh tengok daripada website kita, kita boleh tengok daripada material yang kita boleh download, So benda ni semua ni akan datang apabila proses sharing tadi berlaku. Proses sharing itu berlaku. Jadi kita jangan fokus kepada ataupun jangan tanya soalan, kalau saya top up berapa sen saya dapat ataupun berapa persen saya dapat. Jangan tanya soalan begitu, tuan-tuan. Sebab ini kita bercakap tentang menggunakan kemudahan, convenience. Duit akan datang kemudian. Duit akan datang kemudian dan jumlahnya bukan kecil, tuan-tuan. So saya rasa ini tak berlawanan konsepnya dengan apa yang Tuan Kadri ceritakan tadi, iaitu kita fokus kepada mempromosikan package A tadi itu. Yang ini kita bermula dengan sesuatu yang kecil, tetapi di belakang itu akan datang benda-benda yang lebih besar, tuan-tuan. Dan ini sebenarnya kita punya matlamat akhir kita. Tetapi approach-nya kita tidak langkau teruslah. Maksudnya kita tak terus cerita tentang duit besar begitu gini, tidak.
kita jualkan kelebihan, kebaikan itu. Saya rasa tuan-tuan faham, saya rasa jelas. Okey, fokus kepada memberi convenience, kemudahan. Dan apabila semua orang happy, dia akan mula sembang. Bila dia sembang, benda ni menjadi viral. Bila dia menjadi viral, masa itulah datangnya duit, tuan-tuan. Seorang jual kita akan dapat RM80, bukan sikit, tuan-tuan. SIM card kita jual pun dapat RM20 je, ni RM80. Tetapi jangan letih ataupun jangan rasa letih, jangan rasa penat, jangan rasa penat untuk berkongsi. Teruskan berkongsi kebaikan sampai semua orang merasa dapat dia punya dia, keseronokan dia. Okey, tentang dia punya manfaat dari segi keuangannya tu, saya rasa saya tak perlulah sentuh sangat. Okey, kerana kita masih berpegang kepada konsep fokus. Pendekatannya bermula daripada benda yang kecil. Alright, bermula daripada benda yang kecil. Dan kalau sekiranya ada tuan-tuan yang nak tanya ke apa-apa soalan tentang MTS dan ASB ni, okey, boleh kita boleh bersoal jawab untuk beberapa minit. Kalau ada lah. Kalau tak ada, saya rasa saya nak cakap lebih tentang dia punya keuntungan yang besar itu, saya rasa tidak sesuai. Okey, sebab kita bukannya fokus kepada nak buat duit besar secara mendadak, tidak, tuan-tuan, tapi kita nak gunakan approach yang sama juga. Kita nak selari sejajar dengan apa yang ada digariskan oleh Tuan Kadri tadi, iaitu kita fokus kepada memperkenalkan pakej kecil yang mana orang mampu bagi keseronokan kepada orang dulu. Dalam kes memperkenalkan pakej A di dalam SOM tadi itu, kita bagi keseronokan kepada rakan-rakan kita supaya mula menjana pendapatan walaupun kecil. Tapi keseronokan tadi itu menyebabkan ramai orang yang akan share dan akhirnya yang kecil tadi akan jadi besar lah, kerana dia melibatkan volume, tuan-tuan. Okey, itu kita punya fokus. So saya rasa cukuplah dulu kot setakat tu untuk malam ini. Tapi kalau kita sekiranya ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya nak saya ingat nak call off lah kita punya meeting ini. Setakat itu saja dulu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih di atas masa tuan-tuan. Dan sekiranya kita berkesempatan lagi pada minggu depan, dalam keadaan yang mana mungkin Tuan Zainal kita pun dah pulih daripada kesihatan. Malam ni beliau tak ada, saya rasa saya tak nak ganggu beliau lah. Dalam keadaan beliau tak sihat, so bagi Cam beliau berehat. Mudah-mudahan minggu depan kita boleh berjumpa lagi di dalam satu suasana yang mungkin lebih ceria dan lebih mengujakan, mudah-mudahan. Dan saya harap tuan-tuan jangan ketinggalan untuk bersama kita lagi pada minggu depan. Halo? Saya ucapkan berbanyak terima kasih lah. So, pada yang kepada yang masih nak bersama, boleh teruskan. Kepada yang sudah misal kata dah nak beredar, tak ada masalah, persilakan. Dan mana yang nak stay on, nak tanya soalan-soalan, boleh teruskan. Okey. So Fairuz tadi dia tanya perlukan internet. MTS dia tak perlukan internet, dia hanya SMS saja. Dia hanya SMS sahaja. Okey, tak apa. So terima kasih Abang Cop. Satu orang cakap apa, dia nampak simple je cerita dia tadi, just dia nak nampakkan kebaikan lah. Sebab tu saya kata tadi, kita cuba buat sesuatu and multiply kita punya income. Walaupun kita banyak buat benda tapi dalam satu pipe, dalam satu sistem, dia jadi senang. Sebab kita fokus A akan dapat B itu adalah Tuan SL. Dan insyaAllah selepas B, apa next? Takkan kita nak start pada satu saja. And kalau kita boleh menggandakan income kita, lebih baik kita angkat ataupun kita cari peluang yang lebih besar, ataupun yang boleh menjadikan kita cepat sikit dapat duit, betul? Supaya motivasi kita sentiasa meningkat. Dan sebelum berakhir, saya nak cakap satu benda.
Saya cakap tadi yang last hari tadi saya dah tutup Squarespace Pro tadi memang saya dah tutup. Dah tak buka dah. Setakat ni lah saya akan tunggu Squarespace Pro ni kemungkinan saya akan buka balik setelah masalah activation selesai. Okey, masalah activation selesai, yang mana sistem activation kita akan gunakan sistem PIN, yang mana yang akan activate itu adalah activate, penaja akan activate sendiri. Sistem ni saya selesai update, tengoklah berapa lama saya tak pasti, barulah saya akan buka balik Squarespace Pro ni, dan yang mana bila saya buka saja tawaran Squarespace Pro, selepas itu penaja SOM akan dapat juga komisen kedua lah, second lagi. Maksudnya mula-mula dapat RM20 kan, insyaAllah akan dapat lagi siapa-siapa yang dapatkan Squarespace Pro. Sebab masa ni saya dah tak sempat, kemungkinan saya akan outsource kerja-kerja ni kepada orang lain, jadi baru saya berani nak buat. Itu satu. Dan peluang lah, kita ada peluang dalam SOM ni besar, peluang di Toknesel pun masih besar, peluang di dalam SOM sendiri pun kita bawa dalam 1000 member saja. Jadi kita targetkan, kalau hari ni 1000, kita targetkan tuan-tuan sehingga 100,000 member SOM. Okay, 100,000 member. Maksudnya kalau komisen saja RM20 kali dengan 100,000 berapa? Ada berapa? 2 juta, betul? Betul tak betul? 100,000 kali 20 apa? 100,000 kali 20 ringgit, walaupun komisen RM20 saja. Kalau kita boleh achieve, okay, 2 juta 2 juta ni dibagikan kepada sesiapa yang promote lah. So bukan kecil dan insyaAllah kita boleh achieve benda ni kalau buat. Okey, jadi itu sajalah untuk webinar kita pada malam ni. Saya rasa itu saja ya, terlebih terkurang tu, jadi saya minta maaf lah. Okay.